Hai geng, mau mengembara bersama Black? Let's go! Alright geng, sebelum kita melabuhkan tirai kisah tentang teroka negara Nepal ni, korang ada apa-apa soalan tak? Sebab sekarang ni saya nak ceritakan pasal kos yang diperlukan untuk buat semua benda ni. Tapi sebelum tu kan, benda yang kita nak ceritakan ni hanya boleh digunakan sebagai rujukan. Sebabnya lain orang, lain cara belanja. Okey geng, kita akan mulakan daripada tiket kapal terbang. Korang standby je RM1,500 ke RM2,000. Kalau dapat tiket yang murah, rezeki korang lah. Visa pula bergantung berapa hari kita nak masuk sini. Standby je lah duit visa RM150 ke RM200. Lepas tu perbelanjaan per hari RM100 ke RM150, termasuk makan, tempat tinggal dan lain-lain. Lepas tu kalau kita nak trekking, kita kena ada permit. Harga permit pula RM100 ke RM150 untuk sekali masuk. Dan nak rasa selamat, kita kena sewa guide dengan insurans. Tapi insurans ni tak wajib. Upah porter sehari $30. Andai kata kita trekking selama 7 hari, jadi bersamaan dengan $210. Tapi kos porter ataupun guide ni boleh dibagikan untuk beberapa orang. Lepas tu kita kena kira kos pengangkutan. Asing dah $400-500 siap-siap. Duit ni hanya digunakan untuk korang bergerak semasa dekat sana. Dekat kawasan gunung ni, perbelanjaan per hari lebih kurang je macam kita belanja dekat luar. Tapi mengikut musim. Kalau kita sampai pada musim salji, air panas liter boleh sampai RM18 harganya. Sebabnya kan, benda remeh yang kita apik tak apik bila kat bawah, sangat berharga bila dekat atas ni. Lepas tu kita masuk bab gear dan kelengkapan. Kita kena pastikan dan tahu musim apa yang kita nak pergi masa tu. Contohnya pada bulan 12 adalah musim salji, dan kita memang akan berjalan dekat atas salji kan. Tak mudah lah nak pakai sweater je dengan kasut safety boot. Selain daripada tu, makanan tambahan dan juga ubat-ubatan. Kita memang perlu buat persediaan semaksimal mungkin bagi menghadapi apa-apa pun kemungkinan bila kita pergi dekat tempat-tempat macam ni. Dan apa yang saya ceritakan ni adalah untuk perjalanan yang selesa. Kalau nak jimat, kena rajin buat DIY. Tapi kesan dia pada masa. Kalau korang tak kisah, buat je lah. Dan saya dapat buat semua benda ni bukannya secara tiba-tiba geng. Dalam jangka masa 10 tahun tu, berbagai benda dan perkara saya kena hadap. Memang bermacam cerita lah. Tapi yang pastinya, setiap yang berlaku telah memberi pelajaran secara tak langsung dalam pengembaraan saya ni. Lepas tu kan, ramai yang tanya, saya ni tak ada rasa takut ke? Berani now jalan tempat-tempat macam tu? Jawapan dia adalah terus terang saya cakap, saya pun takut geng. Membohong tak takut kalau situasi macam tu. Andai kata emergency, memang tak tahu nak buat apa masa tu. Duit pun bukan ramai now-nya, dengan kelengkapan tak apa-apa. Gila geng. Tapi kan, ada satu benda yang saya belajar. Hidup ni kan bukan disandarkan di atas andaian. Tapi kan, hidup ni adalah satu perjalanan pengembaraan yang apa pun jadi, kita kena survive. Tak kisahlah macam mana pun. Dan perasaan ni kan adalah daripada tok nenek kita. Kalau tak ada perasaan ni, takkan ada peradaban manusia. Alright lah geng, kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun soalan berkenaan dengan pengembaraan saya ni, bolehlah kemukakan dekat ruangan komen. Yang penting jangan lupa follow, like dan share. Kita akan berjumpa lagi di pengembaraan yang seterusnya. Trekking di Tiger Lipin Jaws, Lijiang, China. Tapi kali ni ada tetamu khas yang akan ikut kita sama geng. Stay tune. Saya gerak dulu. Roger.